got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ryan Rizky bin Muhammad Hamidi, Ketua Beta TV SMT Rantau Keton, ingin berkongsi tentang sasaran dan harapan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM. SPM merupakan salah satu titik penting dalam kalangan pelajar kerana ia menentukan masa depan hala tuju. Walau apapun, jom kita sama-sama saksikan. Let's go! Cikgu Abdul Rashid bin Kasim, Kanan Pentadbiran. Sasaran-sasaran itu dan rasa kejayaan beliau bersama kita semua dipersilakan. pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, boleh tak cikgu explain balik? Cikgu, saya kurang faham. Jujur je dengan diri sendiri, jujur dengan cikgu. You guys have done it hard time sebenarnya kat sekolah. Kita je yang macam tak perasan. Contoh, waktu rehat, waktu balik. Dalam YouTube, dia kan tak akan ini. Habis dia tak tahu nak buat apa. Sebab pun dia dah boring dah. So dia belajar. Lagi dengan pelancaran murid SAR dan ILIP. Sesungguhnya kami berazam untuk memberikan yang terbaik. Itu markah yang telah anda dapat. Kemudian untuk kolom yang kedua, ujian UTI 1. Wah, macam mana? Banyakkah motivasi yang dapat diambil? Walau apapun, saya harap calon SPM tahun ini dapat menduduki peperiksaan SPM dengan lancar. Itu saja daripada saya, Muhammad Ryan Rizky bin Muhammad Hamidi, Ketua Beta TV SMT Rantau Keton. Jumpa dan hari. Siap.